Welcome to FS Family. Cara aku, cara hampa, cara hampa. Mak kau hijau, memang tidaklah Tidaklah saya. Mana FS Family nak pergi pula kali ni? Hampa kena tunggu. Bye. Check it out. Hello, welcome back to FS Family. Apa adik? Caraku, cara hampa. Hai hampa. Lama kita tak bersua muka lama sangat dah ni. FS Family mesti hampa pun macam, mana depa pergi ni Mana depa ni tak pergi camping ke? Dah tak bercamping ke? Lah ni hampa. Sekarang ni kami busy dengan aktiviti anak-anak. Setiap minggu netball. Lepas tu dengan musim hujan, musim apa, mak-mak kita pun dah bising dah. Jangan nak camping tu baik-baik. Ni musim-musim macam gini, tak apalah, kami pun berhenti seketika. So, ke mana pula hari ni Bang Haji ni? Wow, Bang Haji, apa ni, style tu bertukar ni. Dah lama tak. Kena paksa. Nak pergi mana ni Bang Haji? Kita nak pergi mana ni? Bunga Raya. Ke mana FS Family nak pergi pula kali ni? Hampa kena tunggu. Bye. Check it out. Somebody sing it with me. Berapa harga tiket masuk dia? Hampa tunggu. Nanti kita orang buatkan video sedikit untuk apa. Bye. Ke mana ni Bang Haji? Bawa ke mana weekend-weekend ni? US. Sekarang ni kita melayan anak-anak. Okey, anak-anak punya jadual. Orang lain, kawan-kawan lain pergi bercuti, bawa pergi dekat-dekat ni. Kan. Okey, jom. Okey, first ride kita Samba Glider. Kita pergi Samba Glider. Apa? Dah ramai ya guys. Kena beratur, ramai dah. Pisang Mak Haji. Hari kat bawah tak ada. Aduh. Tak apa. Tapi okey lagi, tak ramai sangat. Okey. Jom. Okey ya, macam mana naik? First Samba Glider. Per 10, 8 per 10 Okey. Yang tak band tak boleh ambil video guys. Okey hampa, ini adalah Samba Glider dia. Laju gila. Okey, kita bagi rate 8 per 10. Ni best. Okey, yang ini naik Alpha Fighter Pilot. So kalau hampa nak naik boleh naik. Cuma kami tak naik lah. Sebab macam ni. Tapi kami ambilkan video untuk hampa dah. Kami ambil video untuk hampa. Macam mana bentuk cara dia berpusing tu. Kami tak berani sebab dia bulatan apa. Oh, macam tu je. Lah, macam tu je. Wow, pusing siot. Yang ini Alpha Fighter. Wow. Tidak weh. Mak kau. Mak kau hijau. Memang tidaklah Tidaklah saya. Ini siapa berani apa naik lah ya. Okey, bye. Okey, ini riding
riding kita yang kedua. Roller coaster. Okey. Ya Allah. Macam mana roller coaster tu? Oh my god, yang ini Ice Age ampo. Roller coaster Ice Age. Okey, per 10 berapa? Kakak per 10 berapa? Okey, 10 per 10. Memang best. Oh my god. Okey, kita masuk Epic pula. Apa ada di Epic? Let's go. So kita masuk Epic Hummingbird Flyers. Okey, jom. Lila adik, ada nervous ke? Ni biasa-biasa je. Kakak? Okey. Saya rasa ni biasa-biasa. Biasa-biasa je. Okey, kita try sahaja macam mana. Ini Epic. Okey, jom. Wah, siapa cakap dekat campsite dia ada air terjun? Nampak air terjun? Ini apa? Action adventure. Oh, dah macam duduk dekat besi, bos. Bolehlah nak bagi anak happy kan. Bagi happy anak-anak je. Masuk adik, masuk. Dewa ni, tolong, penakut. Dalam kamera tak gelap pun. Dalam kamera cerah je. Penakut dah korang ni. Kau mantu. Ya. Hai guys, saya takut. Ni keadaan sebenarnya, gelap je guys. Sebenarnya gelap, tapi tak tahulah kenapa buat gelap-gelap. Dia nak main dengan emosi kot, konon-kononnya lah kot. Gelap ni. Dah macam rumah hantu, kan nak pergi tempat yang seronok. Okey guys, sudahlah, dia akan ada apa pun jalan-jalan je. Kita dekat Ice Age. Wow. Ha. Licin. Tengok elephant dia. I got a crystal poking me in the chakra. Greetings, bring me your tortured souls that you may be infused with the positive energy Kita of the macam cerita Ice Age Sure tu use some lah. positive energy. No, don't touch that, you nincompoop. I'll just give it a gentle pull. There we go. Oops. We're here to save you. Try not to panic. One sloth did all this. Destruction is his specialty. Let's just get the... Kena air kot, air. I'll save us. See, I didn't do that. No. If you want. Oh, lava. Wow. Almost to the ocean. Woo!
The daycare needs to provide safe activities that are fun for the kids. What activity does every kid love? I know. Is it a pinata? We had fun, didn't we? Kat tempat sejuk. Oh. Oh. Okey korang, ini satu lagi Alpha Space yang memang aku takkan naik weh. Ni. Dan ini weh, pengalaman naik memang best. Macam gini masih okey. Ini masih okey. Naik, okey. Turun dah mati. Ini masih slow, okey lagi. Bila dia dekat atas tu, yang ini memang isi perut, otak, bontot semua hilang. Apa yang dekat dengan syurga cepat tadi. Ini memang. Oh, ya Allah. Itu memang tertinggal semua isi perut Memang tak, memang tidak. Tuh. Okey, so sekarang ni kita berada di kawasan robot. Kita naik yang tak mencabar je lah ya Bang Haji. Dia umur dah 40 ke atas ni tak boleh lah naik-naik yang menggerunkan. So kita naik yang apa? Child user. Jom. Sekarang ni weather kalau tengok 20 darjah Celsius. Tapi dia punya cloudy kan. Korang tengok. Sejuk Oh. Tak payah pergi overseas. Kat Genting Highland pun boleh dapat weather ni. Cuma tak turun salji je. Memang yang ini memang sesuai untuk kami lah ketenangan membawa pemandangan tengok. Sekarang ni tengah cloudy berkabus. So memang tak nampak apa-apa. Okey. Anak-anak okey? Sejuk? Wow. Okey, yang ini kita orang naik robot yang kedua. Dia tak boleh bawa kamera, tak boleh bawa phone apa semua. Okey. Berapa? 10. Okey, 10 per 10. So korang kena try benda ni. Ni best, dia boleh control. Okey? Dekat bahagian robot. Jom. Yang ni, Rivet Town ni. Best. Sekarang ni kita orang masuk room 3D. Jalan-jalan ke? Team copy. This is Malcolm. We have a visual on you. Please stop and hurry. Those soldiers could be anywhere. Main dia pula. Kita pergi ni apa? Angkasa. We have to find him before the opposite. Robi awak. Wait, what was that noise? The apes must be near. Watch your backs and keep quiet. Any sign of Caesar? Oh, tu apa nak kau kacau? Kaya dia masih dekat. Your hands up. Finish us off. Caesar, wait! These are friends. Caesar, they are not the enemy. Kalau tak pakai gelas kan tak nampak. Oh my The soldiers god. have found us.
force them into the alley and get the guns in position. There they are! Fire! Stop! Stop! Quick! Overrun! It's our only chance. Masuk air, masuk air. Dia kalau buka dia tak nampak. Suka yang kita ride tadi. Sampai dah. We couldn't have done it without you, team. Oh, Dia tadi penat berperang Abang Haji. gelak. Oh, penat mengelak berperang. Oh. Kesian si Leka tak boleh naik ni. Tak boleh naik pendatang ni sebab dia tak cukup ketinggian untuk naik benda ni apa? ESD Global 133. Paling minimum 130 ke atas. Lepas tu kami kena bagi dua orang je lah. Kakak dengan bonda dia naik. Dia tak boleh naik. Nampak tu? Tak nampak pun. Agak nak pandang tak boleh lah tu. Pandang. Tu. Dua orang yang sulung dengan yang tu. Sebab yang kecil ni tak boleh naik. Dia paling minimum 130. Dia sedang lepas. Take off. Jet pejuang sudah naik. Jet pejuang katanya. Dia naik macam ni lah. Dia naik sengit. Ilip. Kalau siapa-siapa yang makan penuh, makan apa? Makan full kan. Kau muntah. Macam ni lah keadaan dia. Apa benda tadi, tapi dia ni nak masuk kena pakai reservation je. Buat dalam app Skyworld. Kita tengok muka masing-masing. Tak nampak sangat lah sebab dia kabur lah. Ya. Okeylah, itu sajalah ya. Dia macam tu je, dia pusing-pusing gitu je. Tapi boleh muntah juga lah kot kalau siapa yang pening. Dah tu je. Dia tak ada yang benda-benda yang takut pun.
kanan naik tadi tu Global Defender. Ni dia. Jet berjuang dengan pilot. Macam dah? Berapa? Berapa? 10. Macam tu ya. Tapi waktu yang tu rasa jauh. Ya, booking yang tu ya. Okay, update. Sekarang ni jam pukul berapa kakak? 1.12 tengah hari. Gerimis, semakin gelap ya. Kabus dia. Sekejap lagi aku tunjuk kat hampa. Gerimis. So kami standby raincoat. Kalau hampa nak beli dekat sini boleh mahal lah sikit. So kami bawa siap-siap daripada bawah. Okay, sekejap aku tunjuk kat hampa. Nampaknya hampa berkabus. Okay. So ada setengah tempat hampa kena buat reservation. Hampa boleh buat reservation, tapi kena install apps Skyworld Genting. So kat situ hampa reserve lah pukul berapa hampa nak main. Boleh. So sekarang ni kami nak pergi the next game. Let's go. Okey, sekarang ni kami naik ni pula Independence Day Defines. Yang ini kami booking tau hampa. Hampa kena buat reservation kalau nak dapat tak. Kalau tidak, hampa memang beratok dekat Skyworld Genting apps. Okey. Sebelum masuk ni hampa, mereka akan bagi briefing lah. Sedikit briefing macam cerita sinopsis lah apalah kan. So time ni kita akan masuk macam dekat kapal angkasa tu, tapi kami tak boleh pegang phone. So tempat ni hampa memang best macam kita dekat kapal angkasa tengah berlawan lah fighter kan. Lawan dengan alien. Kat sini memang best gila. So hampa jangan lupa buat reservation dekat apps Genting Skyworld. Okey hampa, setakat ini sahajalah video untuk Skyworld Outdoor Theme Park ni. Sebab time kami pergi ni banyak roller coaster yang tak buka sebab berkabuskan cloudy. So aku sediakan landmark untuk hampa dan harga hampa tolong beli dekat Klook. Okey, harga berdasarkan ketinggian. Bye hampa. Okey, sekarang ni dekat luar kita dah habis dah main Skyworld Theme Park. Sekarang kita masuk Skytropolis Indoor Theme Park. Okey, apa je yang ada dekat dalam ni? Jom hampa. Okey hampa, sekarang ni kami ada di Skytropolis Indoor. So kalau hampa nak pergi indoor juga, so hampa beli siap-siap tiket dekat Klook sebab dia lebih murah. Macam dekat Klook kan, kalau beli online RM70, kalau beli dekat sini walk in RM90. So boleh main semua yang ada dalam ni lah. So ini adalah first ride depa. Aku malas nak naik, bagi depa naik. Okay, jom tengok depa. Sikit sebab leka tak boleh naik. Jadi yang naik super glider ni ayah dengan kakak pemata. Tu yang macam tu. Oh memang tidak lah okay. Dia pula dia nak naik seorang-seorang. Okey. Bangki angkasa.
member nak dengar juga ayah dulu. Perubahan antara dua jentera Formula One. Sekarang ni didahului oleh pembantu kakak. Mana dia? Hilang. Mana dia? Ini dia. Daripada Ferrari dari belakang dah. Di belakang. Di belakang. Pembantu adik terlalu potong. Alah, perlu betul lah. Mengekori rapat. Foto tak kena lah. Aduh. Lemah. Itu dah sekarang di lead oleh tim kakak. Pembantu. Adik, foto tak kena. Habis lagi lah. Alah. Nampaknya adik tak boleh memintas kakak kerana enjinnya sisi kecil. Enjin sisi kecil tak boleh memintas enjin sisi besar. Ini sisi besar. Ini sisi kecil. Alah, slow betul. Makinlah ketinggalan jauh. Apa benda ni? Happy riding. Saya kayu. Penat. Naik apa ni Mak Haji? Naik apa ni kita dekat atas ni? Gondola. Boleh apalah. Ya je lah inilah. Apa ni? Oh, gayat juga weh. Anak-anak dekat sana tu. Tu nampak tak? Ni Bunda dengan ayah dating. Ini kalau aku jalan kaki jogging kat sini, aku sampai dulu ni. Kalau ada dia ni. Nampak tak? Macam-macam lah. Tapi mostly banyak pusing-pusing lah. Kita yang dah berumur ni macam aduh, tak lalu lah. Ni naik apa pula Abang Haji? Ni ada dekat mana ni? Perahu? London Bridge. London 2.0. Ni lampu beratur pun merejam. Tapi alhamdulillah lah kami tak dapat yang penuh sangat. Just nice lah beratur. Sekejap je. Ni kita dah naik dah. Tadi dah naik. Yang ni dia pusing keliling lah. Pusing keliling Sky Police ni. Skytropolis apa ya? Metropolis. Macam ni lah. Ni kalau yang baru bercinta Jina-jina baru bercinta nak spend time together, boleh lah sebab dia macam siput. Sebab ni kalau naik benda ni 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Sesuai lah. Kena hati budi. Yang ni apa boleh lah. Apa hobi awak? Awak makan apa? Suka warna apa? Berkenalan gitu sesuai ya. Naik benda ni sambil dengar suara-suara riuh rendah orang. Gitu. Okay? Ini dia diri. Itu dia pelumba cilik daripada FS Family dalam menyertai kejohanan dunia bukan berita mampu langgar-langgar. Itu dia telah melanggar satu berita. Come on, mereka, come on. Ayo mereka. Ini dia pelumba daripada FS Family. Telah melanggar satu. Come on mereka, come on. Oke. Kejohanan ini telah disertai oleh
Okey hampa, ini sahaja video yang kami main dekat Skytropolis Indoor Theme Park. Tak berapa banyak tapi game dia banyak gila hampa, cuma kami tak larat nak main, penat weh. Tapi untuk hampa aku sediakan ada sedikit plan untuk Skytropolis Indoor Theme Park dan beberapa gambar game yang ada. Harga tu dah termasuk semua tau, day pass RM90. So ada yang boleh main ikut ketinggian, ikut hampa lah. Okey, semoga bermanfaat. Okay, so waktu untuk kita check in di hotel Grand Iron Majestic Genting Highland. Sini. So aku booking dekat Agoda lah. Ini lobby dia. Windham. Macam mana entah nak menyebutnya Windham. Okay, jom. Okey, dah penat-penat berjalan. Kita hari ni berehat. Berehat di berehat di hotel apa nama ni? Windham. Jauh. Windham Iron Majestic. Ini dia punya serba sikit, dia punya apa panggil tu? Susunan dia lah kot. Ni view dia. Ada balkoni tapi tak berani dekat lah. Kemut-kemut saya. Tu view apa panggil ni? Hotel apa tadi? Genting ni. Macam ni lah susunan dia. Okey lah ni, penat-penat lepak dekat ni, boleh tengok view ni. Nak keluar tak berani. Handphone je keluar kat tinggi. Tinggi pun. Morning hampa. Okey, ini adalah view di hotel kami di waktu pagi. Semalam ya Allah, kepenatan rasanya. Kan kita dah katam indoor, kita katam outdoor punya game. Balik-balik terus tidur. Makan pun order room service je. Tak kepenatan nak keluar. So inilah view di Windham Iron Majestic Hotel. So kali ni kita ambil hotel jauh sikit daripada tempat biasalah. Kan center selalu sana kan. So kita ambil tempat lain sikit. Sejuk gila weh. Serius sejuk. Masih lagi ada keindahan. Tapi itulah, nak ditarah-tarah juga tu. Nak buat apa? Okay, see you. Okay hampa, sekarang ni time kita orang untuk check out pukul 12. Nak pulang dah. Ya Allah, sejuk ya kat tempat parking dia. Nampak tu? So nice. Ya Allah, cantiknya ciptaan Tuhan. Kan nampak kan? Okay. So aku tak buat dekat hotel sangat. So kalau hampa duduk dekat Genting, hampa duduklah kat hotel ni. Okay, pemandangan dia memang cantik. Harga pun okey. Makanan sedap. Okay, itu je. Bye hampa. Cantiknya hampa. Ya Allah, cantiknya. Sejuk, serius sejuk sekarang ni. Okay. Okay hampa, sampai di sini sahaja video FS Family kali ini. Sedikit sebanyak kami percutian kami, short vacay kami di Genting Highland. So kalau hampa nak tengok, boleh singgah ke video kami. Boleh dijadikan sedikit rujukan referral anda sebelum anda nak pergi Genting Highland membawa anak-anak anda. Okay, so enjoy. Caraku. Cara apa? Bye apa? Tunggu video next kami.
macam mana Black Parade? Adakah Black Parade akan berlayar lagi sebelum seperti biasa? Jom, bye-bye. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah, brand new bands for the auto. Oh, foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like Lotto. Damn, y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it outbid. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's this?